Aku tahu aku dah pernah buat tajuk test JPJ ni dulu. Siap tajuk ni tajuk pertama aku upload kat YouTube lagi kan. Tapi tengok video ni. Ia menentukan sama ada aku dapat lesen kereta ataupun tidak. Ia menentukan sama ada aku dapat lesen kereta atau tidak. Ada tak pencerita yang lagi insecure daripada ni? Bleh. Lagipun ada banyak benda yang aku belum cerita lagi kat dalam video ni. Jadi, kali ni aku akan habiskan cerita sebenar yang terjadi masa aku test JPJ. Sebelum aku nak bawa kereta kat jalan, pertama sekali aku kena lepas satu ujian yang dipanggil rutin pemeriksaan kenderaan. Ujian ni basically kau kena check benda macam tekanan tayar, minyak hitam, air bateri dan segala lampu yang ada kat kereta tu. Lepas tu jerit, dalam keadaan baik! Aku tak ada masalah sebab aku dah diajar kat sekolah memandu tu cara nak check semua benda tu. Tapi ada satu benda ni yang aku belajar tapi tak belajar habis. Benda paling simple, paling senang sekali iaitu cara nak buka bonet depan. Aku tahulah kalau nak buka bonet depan, korang kena tarik satu barang dekat seat pemandu ni, lepas tu masukkan jari kat bawah bonet tu dan tekan satu tuil yang ada kat bawah bonet tu, lepas tu baru bonet tu boleh diangkat. Tapi aku tak pernah try buka bonet depan walau sekali pun masa zaman aku sekolah menengah dulu. Selama ni aku just tengok je abang aku baiki kereta. Mungkinkah ini yang dikatakan bongsu privilege? Tapi masa aku belajar kat sekolah memandu tu, adalah juga sekali aku pernah try buka bonet depan tu sendiri. Sekali je pasal aku macam, oh, faham. Tapi aku rasa dia kena lebih daripada sekali kot untuk bina keyakinan diri tu. Jadi masa ujian tu aku berjaya buat semua pemeriksaan kat bahagian luar kereta tu. Dan bila masuk je part aku kena buat pemeriksaan kat bahagian depan bonet kereta, aku tak jumpa tuil yang kat bawah bonet tu. Aku macam, apa pasal semua rasa macam sama je ni? Aku mundar mandir dari tempat pemandu ke bonet depan kereta banyak kali. Tapi aku still tak jumpa tuil tu. Lepas dalam 5 minit macam tu, datanglah abang JPJ ni seorang. Dia tanya, oh, mana? Aku cakap, bonet tak boleh buka lah bang. Lepas tu abang tu buat kecoh, dia panggil senior dia. Senior dia pula misai apa? Macam galak mat. Warna oren pula tu. Lepas tu aku kena sound pula dengan Mr. A galak tu. Oh, tak boleh buka. Kira fail lah. Boleh buka. Dengar je perkataan fail tu, terus aku dapat buka bonet tu. Lepas tu JPJ tu macam, boleh bang. Jadi cerita sebenarnya, aku dapat kereta yang tuilnya keras nak mam. Patutlah aku cari tak jumpa. Dia punya keras tu sampai aku ingat tuil tu tak ada kat situ. Rasa macam aku tekan permukaan bonet tu. Lepas tu dah dapat buka, aku pun sambunglah buat ujian tu macam biasa. Benda yang paling turn off bab test JPJ ni, kalau korang fail lepas tu nak repeat, yuran repeat dia bukan main mahal. Sebab tu lah kita kena gaya. Ada simpanan dan pelaburan. Tapi Wan, leceh lah nak labur-labur duit ni. Lepas je habis rutin pemeriksaan kenderaan, aku kena hadap ujian dalam LITA pula. Ujian dalam LITA ni aku tak berapa nak suka. Sebab LITA tu betul-betul menghadap pelajar-pelajar yang tengah tunggu giliran. Dah rasa macam kena buat presentation pula. Assalamualaikum, saya Wan. Hari ni saya akan present tentang tajuk cara nak masuk gear. First kali. Dan masa aku duduk kat pondok menunggu ni, macam-macam gelagat lah aku tengok. Ada yang naik divider, ada yang naik bukit tak berhenti kat puncak. Tapi ada satu kereta ni, masa tu kereta tu baru nak start buat ujian lain. Ujian ke atas jalan raya. Maksudnya ujian kereta tu ke atas jalan raya. Sebab tu dia panggil ujian ke atas jalan raya. Oh, betul lah. Anyway, ujian ke atas jalan raya ni dia lagi cuak tau sebab JPJ tu akan ada kat sebelah kau masa kita bawa kereta. Apa yang jadi masa tu adalah masa kereta tu nak start jalan, dalam beberapa meter je tiba-tiba kereta tu berhenti. Lepas tu pelajar dia keluar dari kereta. Muka dia memang muka nak nangis lah. Lepas tu dia datang duduk sebelah aku. Jadi aku pun tanyalah, apa hal? Dia cakap, tak ingat nak pakai seat belt. Kau bayangkan kau tak ingat nak pakai seat belt je. Terus JPJ tu suruh kau turun dan gagalkan kau kat situ juga. Aku pun macam kesian jugalah kat dia. So aku bagilah tips sikit. Lain kali jangan buat lagi Jadi masa aku nak buat ujian dalam LITA tu, kat depan aku ada dalam 2 buah kereta. Dan JPJ akan bagi signal untuk lepas satu persatu masuk ke dalam LITA. Masa kita orang gerak slow-slow tu, tiba-tiba aku perasan yang kali ni aku pula yang tak pakai seat belt. Benda yang paling aku ingat boleh jadi tak ingat. Aku pun dengan pantas aku rentap seat belt tu. Dan macam biasa lah, seat belt kalau kau rentap kuat-kuat memang dia akan start. Jadi dalam kekalutan aku dengan seat belt masa tu, 2 kereta kat depan aku tu dah jauh ke depan dah. Dan kereta aku pula tu huyang macam orang mabuk. Tapi akhirnya aku dapat settle down. Aku macam buat tai chi sikit. Lepas tu barulah aku boleh tarik seat belt tu. Tapi datang lagi satu masalah. Nak masukkan seat belt tu, aku tak jumpa lubang dia. Kereta aku pula dah semakin dekat dengan abang JPJ tu. Jadi aku pun pegang hujung seat belt tu, buat-buat macam dah siap pakai seat belt. Bila sampai je kat JPJ, dia tanya, awak dah kenapa tu hayang? Saya elak semut. Tu aku balas dalam hati je lah. Tapi yang sebenarnya aku diam je. Tak cakap apa-apa. Lepas tu bila aku lepas sikit daripada abang JPJ tu, aku terus masukkan seat belt tu dalam lubang dan habiskan ujian tu. Nasib baik selamat. Jadi abang JPJ tu tak tahu pun yang masa aku jumpa dia tu, aku tak pakai seat belt. Sampailah dia tengok video ni.
Dan last kali, Ujian bawa kereta kat jalan raya dengan JPJ kat sebelah. Jadi nak dipendekkan cerita, masa aku bawa kereta kat tengah jalan, sebenarnya aku tersalah ikut jalan yang ditetapkan oleh JPJ tu. Tapi aku rasa macam, dah betul kot. Cerita dia macam ni, masa tu aku sepatutnya ambil susu ke kiri. Tapi aku tersalah berhenti kat satu traffic light ni, lepas tu akak JPJ tu tanya, awak masa latihan awak ikut jalan mana? Masa tu aku macam, jadi Encik Wan, kita akan ke soalan yang bernilai RM16,000. Soalannya adalah, awak masa latihan awak ikut jalan mana? A. Tak tahu. B. Jalan yang lurus. C. Jalan Ludin Hassan. Atau D. Saya rasa ikut kiri lah Kak JPJ. Saya pilih C. Jalan Ludin Hassan. Alamak, Jalan Ludin Hassan tutup hari ni. Lepas aku cakap kat JPJ tu, sorry kak, kiri. Lepas tu aku bagi signal dan nak masuk lane kiri. Dan nak dijadikan cerita, masa tu ada van tengah lalu kat lorong kiri tu. Dan nyaris aku nak accident terlanggar dengan van tu. Mengamuk kat JPJ tu. Dan bila selesai je ujian kat jalan raya, aku pun balik ke pusat latihan memandu aku. Masa tu pasrah je lah, entah lulus ke tak. Lepas aku tanyalah kak tu, lulus tak kak? Lepas tu dia bagi kertas result dekat aku. Dan aku nampak yang, maka untuk lulus ujian jalan raya ni, at least kau kena dapat 64/80. Dan aku dapat around 65 ke 66 macam tu lah, aku dah tak ingat. So aku lulus, Alhamdulillah. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Kak JPJ yang bagi aku lulus. Dan kepada Abang JPJ, semoga misai Abang semakin menebal. Hey, what's up guys? Aku nak cakap video kali ni memang lambat sikit nak siap sebab ada masalah teknikal sikit, membuatkan aku kena hold sampai lebih kurang 2 minggu untuk post video ni. Tapi tak apalah, dah upload kan, jadi kira settle lah. So, korang dapat teka tak apa projek yang aku cakap aku nak buat kat ujung video yang lepas? Yes, korang betul. Walaupun korang tak teka, korang betul. InsyaAllah aku akan terbitkan satu buah komik yang berjudul Sekolah Komedi. Nama dia mungkin akan berubah-ubah lah kot, tapi basically komik ni adalah inspirasi daripada komik lawak kampus. Sebab aku ni antara peminat komik lawak kampus masa aku kecil-kecil dulu. Tapi dia tak sama lah, sebab ada keunikan dia yang tersendiri. Komik aku buat ni ringan-ringan je konten dia, mungkin. Tapi apa yang aku boleh cakap, aku akan cuba sehabis baik untuk hiburkan pembaca komik pada setiap street sepanjang korang baca komik ni. Tapi malangnya komik ni masih jauh lagi perjalanan dia. Mungkin bulan 6, bulan 7, bulan 12. Korang tunggu je lah, okay? Alright guys, jumpa lagi. Okay, bye.